Ini pesan saya kepada anak-anak dekat luar sana. Bila kita dah jadi bapa baru kita faham. Dan kita lebih faham apabila kita kehilangan seorang bapa. Kalau boleh diundur masa, banyak lagi kita nak buat dengan dia. Sedikitlah kalau saya boleh kongsikan terkilannya saya ialah bila kali terakhir jumpa dia tempoh hari, saya tak peluk dia. Tak peluk dia. Kerana itu bukan kebiasaan kami. Ayah dia memang orang tegas kan. Dan saya tak sempat nak cakap dengan dia yang saya sangat menyayangi dia. Saya sangat bangga dan berterima kasih dengan dia. Dan saya harap dia bangga dengan saya. Pasti. Banyak-banyak. Ini nasihat saya pada anak-anak kat luar sana. Ayah macam mana tegas pun, ayah macam mana dia tunjuk dia hebat, dia hero ke, dia macam nak tak nak peluk je lah dia. Peluk dia, cium dia. Kerana ayah ni memang begitu. Ayah memang begitu. Jangan nak tunggu-tunggu, jangan kita ada perasaan yang tertahan kerana bila dah tiada tu, inilah perasaan-perasaan yang akan hadir. Yang akhirnya yang memujuk hati adalah doa-doa kita untuk dia setiap kali waktu solat, setiap kali kita teringat. Ini pesan saya kepada anak-anak dekat luar sana. Baik ayah, baik ibu, tunjuklah kasih sayang. Ambil gambar banyak-banyak. Peluk. Jangan tunggu-tunggu. Kerana kita tak tahu